Kau pergi spray dulu. Dia bawa tau, pergi doktor dia bawa. Kita pergi panjat gunung, bukan dekat gunung. Saya kena tinggal dengan dia. Dia 60, saya 55. Allah. Sebab dia gunakan krayon dia ada spray dulu. Tadi sembuh dulu dia cakap. Mereka kau sakit kaki lah kak, nak pergi sana je kan. Pergi spray ni. Betul kuat berjalan. Alhamdulillah. Itulah dia tu. Asalnya Kak try je. Dekat sana Kak Ya cakap penat lah nak jalan sana, sakit kaki ni cakap. Kau pergi spray dulu. Dia bawa tau, pergi doktor dia bawa. Pagi nak pergi pun gitu juga. Spray dulu, spray keluar dia. Alhamdulillah. Itu yang menjadi. Balik cari dia cakap macam selasi. Sebab penjaga kakak pun banyak kat kedai. Jalan kan. Betul. Tu ibu mengandung asyik. Ni je gebar-gebar. Jom dek kita pergi ni. Semua biawak. Kau hilang semua biawak. Betul dia. Dah tak ada. Lepas spray pakai stokin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul dia.